Hari ni kita nak masak cucur udang geragau. Inilah dia udang geragau tu yang kecil-kecil tu. Makan cucur guna udang geragau ni nikmat sebabnya kita boleh buat banyak-banyak sebab dia murah sikit. Yang Kak Ain guna ni memang kecil betul saiz dia. So Kak Ain tak payah buat apa-apa, Kak Ain semua masuk sekali sebab nanti bila dah jadikan cucur goreng semuanya jadi rangup. Kalau yang ada besar-besar sikit, kalau nak buang ujung ni buanglah, tapi kan masuk sekali tak salah. Tengok dari dekat udang geragau. Yang kering pun ada, yang fresh pun ada. Dia tak mahal sangat lah macam udang yang besar-besar tu. Tapi bila jadikan cucur sedap je, manis je, keluar nanti. Apa nama ni bang? Hiris. Kita hiris lah bawang. Kalau kita blend tu dah jadi cucur lain. Tu dah jadi cucur yang macam-macam cucur sebenarnya. Ya, risau dengan pula kata. Ya, saya punya dia yang betul. Saya tak. Dia macam-macam. Kalau nak ringan-ringan kita kena hiris. Lagi satu bila hiris ni, bila dia kena dengan minyak nanti keluar bau sedap aja. Tapi kalau yang dikisar tu dia macam lembut kan bang? Lembut, dia kecil-kecil. Jadi bukan makan tu rasa lain lah nikmat dia. Sedap lah. Ya, jadi kita kena cuba macam-macam version. Cili pun kita hiris, tak payah bubur banyak-banyak. Orang kata bagi syarat je, nak bagi dia wangi. Okay, kita masukkan kucai. Kucai memang sedap kalau masak cucur. Dia memang kena sangat. Bau dia kan keluar kan. Betul. Betul sedapnya. Lepas tu kita ada color-color hijau. Cantik lah. Ya. Okay, kita masukkan ke dalam bekas. Jangan ke mana-mana sebab Kak Ain akan share tips nak bagi cucur rangup kat luar, lembut dekat dalam. Okey, untuk jadikan lembut pula. Untuk jadikan cucur kita garing dekat luar, nak menggaringkan cucur lah, selalunya kita guna tepung beras dan ataupun tepung jagung. Kali ni Kak Ain guna tepung beras lebih daripada sukatan tepung gandum, dan Kak Ain tambah lagi tepung jagung. Jadi Kak Ain memang nak jadikan dia betul-betul rangup. Okey, Kak Ain. Ini tepung beras. Kak Ain masukkan 3 cawan. Kalau nak banyak, doublekan lah. 1. Ni Kak Ain cuba dulu, Kak Ain try dulu resepi ni. Dah jadi dah itu. Tapi dah try lupa pula nak sukat air. Tapi tak apalah, kita ukur lah sama-sama. Okay, kita masukkan tepung jagung dalam 3 sudu besar. Kalau kita buat cucur yang lembut-lembut gebu-gebu tu, tak perlu banyak tepung beras. Dia perlu banyak tepung gandum. Okay, Kak Ain bubur juga tepung gandum, tapi bubur sedikit. Ini tepung gandum. Jadi kita bubur dalam 1 cawan. Cawan tu nak guna cawan apa pun tak apa. Asalkan satu saiz. Sama saiz. Okey, 1. Kalau nak lagi garing, bubur setengah pun tak apa. Nah, itu betul-betul garing lah. Okay, kita bubur perasa. Kak Ain guna ni, perasa... Kenal. Perasa ikan bilis. Masukkan garam. Garam ni ikutlah garam yang kita guna. Kalau masin jangan banyak. Dah habis dah barang kering, kita masuk barang yang basah. Kita gaul dulu kan senang bang. Lepas tu kita masukkan udang geragau. Untuk tetapnya. Banyak jadinya. 3 cawan tepung je pun. Ini nak orang datang, Assalamualaikum. Ataupun orang WhatsApp lagi 15 minit kita orang sampai. Dah boleh buat dah. Okay, dah gaul rata macam ni. Kita masukkan telur sebiji. Okay, telur sebiji dah masuk. Lepas tu kita masukkan air lah. Okey, Kak yang gunakan air ais. Kalau boleh air ais yang sejuk. Okey, kenapa bezanya kan? Kita nak jadikan dia rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Lebih baik guna yang air sejuk. Sebab bila dia kena kat minyak, dia terkejut tepung tu, dia akan hasilkan satu lapisan yang
rangup dekat luar. Dan dia akan maintain rangup lama. Ada juga yang Kak Yan ajar guna minyak panas. Boleh juga, tapi dia tak tahan lama rangupnya. Jadi kalau nak lebih rangup, kalau nak buat cucur yang rangup, kita gunakan air ais. Kita buat 500 ml dulu, cuba macam mana. Tapi buat cucur ni kan, mana ada orang yang suka-suka sangat. Bukan kek. Selalu buat kan, main taram je. Tengok dia punya konsistensi dah ngam. Ngam dah. Dia memang cair ya. Kak nak tambah air lagi. Dia cair-cair macam ni ya. So air tu kita adjust lah. Adjust ikut cita rasa sendiri. Kalau tak nak sangat berderai, kita ni Kak Yan guna dalam 1.3 ke 1.5 liter air. Kalau nak bersukat lah. Kalau tak nak sukat, tengok je ni Kak Yan lupa bang. Apa dia? Lupa sebut kunyit. Itu biasa. Kat sebelah dah ada dah bawa tadi. Nak bagi kuning sikit, bubur lah. Sebut kunyit ke nanti pucat sangat kan. Satu lebih sikit dah. Okay, kita kacau balik. Okay, betul lagi satu nak buat cucur yang rangup kat luar lembut dekat dalam. Lepas kita bancur macam ni, kita kena rehatkan dalam 5 ke 10 minit baru goreng. Dia ada rehat-rehat dulu bang. Alright, jom kita rehat sekali. Kita dah rehat dah. Kita punya cucur kena main rehat-rehat juga. Lepas tu kita nak goreng. Goreng kena guna minyak yang panas. Ya, minyak dah panas. Kita masukkan sikit dia dah panas. Kita gunakanlah senduk. Okey, kita boleh masukkan adunan ke dalam kuali. Kita nak yang nipis-nipis, nak bentuk, letak kat tepi dulu. Oh, macam tu. Nak bentuk bang, bagi dia rata. Kalau tak nak bentuk rata, tak payah. Dia tak slide pun. Nantilah bang, dia kena ditolak. Okey, kita tunggu dulu, nanti kita akan tolak ke dalam minyak. Perlahan-lahan tolak ke dalam minyak. Kalau tak nak buat cara macam ni, nak terus masuk pun boleh. Yang ni nak bagi dia nipis. Bulat, nipis, besar. Tapi guna kuali ni lah. Dia nak minyak banyak kan. Kan cantik. Kak Yan suka goreng garing-garing. Tapi dalam dia kekal lembut Kak Yan. Ya. Nak buat meniaga dah boleh dah. Tada. Cantik kan? Kita punya cucur udang geragau. Nampak udang dia timbul-timbul. Dan yang hitam-hitam ni bawang-bawang yang ala-ala bawang goreng. Memang sedap. Okey, kita boleh angkat. Kalau nak garing lagi boleh. Kalau tak nak garing pun boleh. Kalau ikut Kak Yan nak garing lagi. Tapi okeylah kan bang. Bancuhan yang Kak Yan buat tadi dapat banyak sangat. Ya, dekat-dekat bang. Okey. Okey, Kak Yan dah goreng kali kedua. Baru dah 8 keping. Tapi tengok macam, orang kata macam tak luak je kan. Banyak boleh dapat ni nak bawa potluck ke office. Boleh sangat. Okey, Kak Yan nak angkat lah. Kak Yan punya cucur ni dah siap. Tak sabar nak makan. Okey, inilah dia. Cucur udang geragau. Kena ikut resipi Kak Yan betul. Lepas tu boleh menikmati cucur dengan sangat nikmatnya. Masih lagi dalam suasana raya, Kak Yan makan cucur dengan kuah kacang. Kisahnya kuah kacang ada lebih lagi. Jadi itu yang Kak Yan kata buatlah cucur, kita makan dengan kuah kacang. Inilah dia kuah kacang, cucur kita nak makan lepas ni. Okay, terima kasih datang ke channel Kak Yan. Boleh like, boleh share banyak-banyak dan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah Kak Yan akan cari resipi yang best. Okay, bye. Terima kasih.